Ada tahu tak, 54% daripada pencarum KWSP umur 54 tahun hanya mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000 dan dalam tempoh 5 tahun sahaja mereka akan diwajibkan bersara. Persoalannya, cukupkah jumlah itu untuk menampung kehidupan selepas berhenti kerja? KWSP telah menaikkan simpanan asas persaraan daripada RM240,000 kepada RM390,000 menjelang tahun 2028. Ini bermakna dalam masa 5 tahun, bakal pesara perlu menambah kira-kira RM350,000 lagi untuk capai simpanan sebanyak itu. Jika dipecahkan, ia bersamaan dengan simpanan sekitar RM5,000 sebulan selama 60 bulan. Di sinilah ramai mula panik dan mencari jalan singkat untuk gandakan duit. Sebab itu, ramai yang terjebak dengan skim cepat kaya dan pelaburan palsu yang menjanjikan pulangan luar biasa. Hakikatnya, tiada jalan magic dalam membina simpanan. Yang perlu dilakukan ialah tambah pendapatan dan kekalkan disiplin menabung. Bezanya, kali ini pastikan simpanan tidak bocor. Dengan emas fizikal, setiap gram yang disimpan kekal bernilai. Ia tidak mudah cair, tak terpengaruh dengan emosi dan tak hilang nilainya seperti duit yang sering bocor sebelum ini. Mulakan sekarang sebelum waktu bersara tiba. Jadikan simpanan emas sebagai pelindung yang memastikan persaraan anda tenang, cukup dan terjamin. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.